dah hilang. Oh tu. Nampak lah tengok muka dia. Tu ada lagi yang nampak. Nampak? Oh tu. Keruan. Oh besar jugalah. Belum dah ada pemangsa. Ikan ruan ni pergi apa? Ambil yang dekat dapat IC, mancingkan bawa sini. Besar-besar dapat IC. Oh, ikan pemangsa geng, belum dah ada dah. Kita tengah tunggu memangsa. Geng, boleh beritahu Boy Jan tak? Sebab ramai yang suggest untuk masukkan ikan tempatan. Apa lagi ikan tempatan yang kita boleh bela, yang boleh dapat benihnya ke apa segala geng. Kalau ketutu tu atau ikan hantu tu, ikan tempatan tak? Kalau talpia merah ni ikan luar ke ikan tempatan? Sebab ramai yang saja Boy Jan untuk masukkan ikan tempatan. Cuba saja Boy ikan pula. Bos Ijan. Apa yang Boy Jan nak letak dekat gudang Bos Ijan ni? Peparitan hampir siap. Overflow, pump, air semua ada. So insyaAllah, masalah kalau air lebat ke apa segala, Sol Sol. Oh. Sol online. Apa? Online. Berapa? Kobra berapa? Kobra 10.99. 10,999. 10,999 ringgit. Semuanya di atas talian. Customer repeated. Customer regular. Regular. Bos. Customer regular. Sol. Rezeki maghrib macam tu lah geng. Memang maghrib memang rezeki kita. Yes, siap. Maghrib Sol. Maghrib Alhamdulillah. Sol. Amin. Alhamdulillah. So ni lah geng, di antara projek yang Boy Jan buat, cuma Boy Jan tak tahu ikan apa yang sepatutnya letak dekat sini. Cuba saja Boy Jan. Untuk ikan tempatan yang korang saja tu. So ni lagi beberapa hari air pemparitan saliran punya okey. So dia bukan ni aje lah, sebenarnya dia ada siap pump. Ini pun parit bertendang ni. Kat sini maksudnya tak ada air. Dia parit bertendang. Jenis air tak ada. Kalau sini dulu lebih dalam sebab Boy Jan ada korek lagi kan. So ini kebanyakan memang kena maintenance sendirilah, air sendiri.